Tapi kalau kau tak tahu yang dia ni ada jenama handphone, okeylah, kau muda. Entah ya, entah tak, aku pun tak tahu. Tapi kita nak cerita sikit. Nak cas pun senang geng. Type C cocok je kat belakang ni. Gaya dan warna dia betul-betul tegak-tegak, tak ada cerita banyak punya. Macam yang tengah aku pegang ni, yang belah kanan, gaya pakai dia selit je kat telinga, jadilah lebih kurang macam tu. Dia ni kalau kita geleng-gelengkan, bukan handphone gerak, kepala. Tak senang nak tercabut. Ini yang dia claim waterproof IP54, bukannya keseluruhan casing ni tau. Daripada sudut bunyi dia, kalau kau tanya aku, kira okey je. Nak buat dengan lagu, okey, takkan puas sangat. Tapi kalau setakat nak guna untuk phone call, untuk online meeting, sebab yang tang sini dia cuma bergantung je kat telinga kau. Ini bila dah full charge, sekali guna boleh pergi 5 jam. Tapi kalau kau pakai cas pakai, boleh pergi sampai 40 jam. Pada buku manual yang dia bagi ni, bermaksud earphone ni kau boleh padukkan dengan apps dia dan juga boleh translate sampai 134 bahasa. Bahasa aku mudah je. Happy wife, happy life.